Keluarga percaya diri akan dapat untung besar, akhirnya gagal juga. Memang betul kata orang, percaya diri itu cuba akan hancurkan diri sendiri, tapi juga tidak akan buat orang rugi. Memang tak apa jodoh atau untung memang selalu ada. Selalulah taubat ya solat sama. Ingat Allah, ingat hidup, ingat ini. Subhanallah ta'ala, jangan lupa solat 5 rakaat. Ingat basuh kaki 3 kali. Ingat baca doa itu sana. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah ta'ala. Amin. Bila mula sesuatu jangan lupa baca bismillah. Ingat rezeki tidak kembali tanpa kerja keras. Ingat ada orang yang mencatat dosa. Ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kuasa langit dan bumi. Aminlah amin. Oh amin. Bismillah. Oh, memang buta harta, dia miskin harta, jangan miskin jiwa. Maksudnya, jangan tidak meraihmu di dada. Sesungguhnya taubat itu tak pernah terlambat, melainkan manusialah yang lambat sedar. Taubat itu memang selalu ada pintu taubat. Ingat Subhanahu wa ta'ala tak pernah sia-sia, dan taubat orang 5 kali. Ingat Subhanahu wa ta'ala. Aminlah. Rabbana amin. Bismillah.